Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni kita try tengok Petronas Chemical. Nampak belum ada lagi candle yang boleh buat breakout ni, yang boleh break apa BB ni. Tengok power lebih keadaan sideway. Ni kalau teknik BBMA lah, sebab M15 dia belum ada tanda yang dia nak buat breakout lah, ya. So, dia naik belum nampak jelas lah. Sebab untuk dia naik time frame kecil kena naik dulu lah. Tapi walau macam mana pun dah nampak ada macam structure untuk uptrend kat sini kan. Okay, kita tengok time Petron NM ni. Nampak candle pun tak berapa cantik. Okay, kalau GIIB ni dia dah banyak kali buat momentum sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali. Kita yang baru perasan lah. Cuma kalau dia buat momentum di H4, di H1 kena ada MHB, dan di M15 kena ada momentum. Agak menarik juga GIB, cuma dia kena tunggu retrace lah. Retrace. Orkim nampak masih lah dalam downtrend. Orkim ni susah nak baca. M15 dah uptrend. Cuma adakah momentum ni akan diikuti oleh momentum DH1? Kalau diikuti oleh momentum H1, dia akan naik lah. Abu City yang dia buat momentum, permulaan momentum, buat momentum lagi. Banyak momentum kat situ. Okey, itu saja untuk teknik BBMB untuk hari ini. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.